tengok di atas. Harapan baru untuk pesakit kanser tahap akhir. Ini agak lama, artikel Berita Harian Ogos 2018. So saya memberi cadangan solusi untuk di atas adalah kemoterapi atau radioterapi. Tetapi kita mesti ingat apakah kesan dan bahaya daripada rawatan kemoterapi. Kesan sampingan rawatan kemoterapi pada pesakit selalunya kulit menjadi kering dan gatal sehingga mengganggu waktu tidur, selain kuku, kaki serta tangan berdarah secara tiba-tiba. Ini profil daripada pesakit yang menerima rawatan kemoterapi. So hakikatnya, adakah alternatif selain daripada kemoterapi ataupun radioterapi untuk pesakit tahap akhir, tahap 4, terutamanya pengidap lung cancer? Jawapannya mesti ada. Di Malaysia kita pun ada alternatif kepada kemo dan radio. So kalau anda nak tahu lebih detail, tekan di atas di link saya. Kita punya pakar radiologi specialist, doktor-doktor kami akan membantu anda memberi khidmat nasihat yang terbaik. Semoga anda sihat-sihat selalu.